Banyak you sign buku. Mana? Tapi buku tak ada pun your sign. Ini sama je dah. Lupa lah ni. Nanti kalau cakap. Tak apalah Jack. Tak apalah Jack. Bella minta sign Jack je lah. Susah nak dapat sign YB, susah. Nak kena buat permohonan, nak kena go through. Sampai kasih buku ni bila? Ingat tau. Kalau ceritakan bagaimana situasi macam tu, mungkin terkeluar segala rahsia dan rahsia. Nanti kita bincang ke sini. Nak ajak YB pergi main badminton pun kena go through Jack, kena buat surat, kena buat permohonan. Pasal terbalik lah. Ni mana ni? Kalau tak nak kontak susah, dah kena kontak ni lah. Macam mana? Lain dia sekadar hantar surat. Hantar surat tidak mencukupi. Dia dapat appointment untuk dibenarkan untuk hantar surat. Okay lah, YB, saya tak nak ganggu YB buat kerja Dia cakap tak nak ganggu buat kerja. Okey je. Ceritalah sikit bagaimana perjalanan baru Bella dalam proses untuk belajar berbasikal, berlari. Berikanlah inspirasi kepada orang-orang lain untuk turut dimotivasikan diri, untuk memotivasikan diri untuk mengamalkan gaya hidup sihat. I think Alhamdulillah okay. And swimming tu je belum sempat nak merealisasikan. Masih tak pandai berenang, masih ke di dugong. Dugong yang tidak bergerak kan, satu tempat. Sorry. Ni it's okay, you started running, you started cycling. In time you will learn how to swim. So, children pandai kan. Tapi nak jadi hebat macam you tu tak dapat lah. Janganlah nak sambutkan dari bila kecil anak. Float pun rasa tak boleh. Tapi